apabila bantuan daripada Malaysia, terutama bantuan 500 tan logistik daripada NGO dan juga masyarakat Aceh di Malaysia tidak mendapat lampu hijau kerajaan sana. Terima kasih concern anda. Kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Itulah kata-kata yang dikeluarkan oleh Prabowo Subianto apabila ada negara asing yang cuba menghantar bantuan kepada mereka. Malahan baru-baru ni pun ada daerah yang asalnya sudah pun reda tapi tiba-tiba dinaiki air semula. Namun, kerajaan Indonesia tetap dengan pendirian untuk menutup pintu bantuan dari negara luar. Dengan ada yakin bahawa Indonesia mampu mengatasi krisis ini secara berdikari. Malahan, terdapat kenyataan tidak rasmi daripada beberapa pihak kerajaan Indonesia yang turut menyebutkan bantuan dari Malaysia adalah kecil dan tidak sebanding. Dan di sinilah kontroversi bermula. Pertama, mereka berpendapat yang kapasiti bantuan negara masih lagi mencukupi. Kedua, Indonesia belum lagi mengisytiharkan bencana ini sebagai bencana nasional. Senang kata macam darurat negara lah. Jadi tanpa pengisytiharan tu, maka bantuan daripada luar negara ini hanya dianggap seperti barangan import yang perlu dikenakan cukai dan permit. Ketiga, wujudnya sentimen kuat berkaitan dengan kedaulatan negara. Sebab Indonesia sebagai salah sebuah ahli dari G20 pastinya tidak mahu untuk kelihatan lemah. Dan yang keempat, mereka tidak mahu untuk berhutang budi dengan negara luar. Supaya apa? Supaya mereka tak perlu pening-pening kepala untuk balas jasa negara-negara ini. Namun alasan ini tidak meredakan kritikan. Kontroversi makin memuncak apabila bantuan daripada Malaysia, terutama bantuan 500 tan logistik daripada NGO dan juga masyarakat Aceh di Malaysia tidak mendapat lampu hijau kerajaan sana. Sebenarnya pun bukan 500 tan tetapi lebih kurang 2,000 tan. 500 tan tu hanyalah untuk fasa awal sahaja. Tapi setakat saya yang baca sekarang belum lagi dibenarkan. Dan inilah yang menjadi punca menteri mereka, Tito Karnavian, mengeluarkan kenyataan yang kontroversi tempoh hari. Sebab mungkin Jakarta rimas melihat betapa kuatnya solidariti rakyat Malaysia terhadap Aceh. Tapi ironinya, kontroversi serupa berlaku melibatkan UAE. Bantuan 30 tan beras yang awalnya ditolak namun akhirnya diterima selepas pihak Indonesia mendapati bantuan tersebut adalah dari pihak swasta di sana dan bukan dari pihak kerajaan rasmi UAE. Alasan mereka apa? Indonesia belum buka bantuan antara kerajaan. Dan ini sebenarnya sangat funny lah sebab kalau bantuan swasta UAE boleh lepas masuk ke Indonesia, kenapa bantuan 500 tan dari rakyat diaspora Aceh di Malaysia masih lagi disekat? Mungkin juga mereka takut sebab Malaysia mempunyai ikatan emosi yang sangat-sangat kuat dengan rakyat Aceh. Ditambah lagi, kerajaan Malaysia telah